Okey guys, sedar tak sedar, lebih setengah tahun kita dah pakai, dah memiliki Benda Elxsi 700 Pro. Sebuah so-called macam modern cruiser muscle bike daripada China yang sangat unik. Dengan rupa yang gagah macam ni, tayar besar dekat belakang. 4 inline cruiser muscle bike guys. Dan aku boleh katakan banyak benda yang aku suka dan ada juga benda yang aku tak suka. Jadi dalam video kali ni aku nak sharekan setakat sekarang pemilikan aku, apa benda yang aku kurang berkenan sikit dekat Benda Elxsi 700 Pro ni. Let's go. Yang pertama, nama dia. Benda. Benda. Nama dia ni selalu menjadi bahan ejekan dengan orang-orang luar dan juga rakan-rakan. Diorang selalu macam, apa benda motor kau ni? Jadi bagi aku nama dia ni mungkin sebab kita dekat Malaysia, benda ni ada maksud dia iaitu barangan, thing. Tapi dekat luar negara mungkin tak ada apa-apa maksud lah. Jadi bagi aku nama dia ni dekat Malaysia ni, dia agak terasa kurang korporat, kurang komersial sikit. Yang kedua adalah berat. Motor ni sangat-sangat berat. Korang tengok rupa dia, korang tahu ini adalah sebuah motor yang berat guys. Berat dia sekitar 287 kg. Untuk sebuah motor sebesar ini, dia boleh well justified. Tapi kalau orang yang mungkin tak begitu kuat kudrat dia, ia adalah sebuah motor yang memerlukan tenaga. Kalau korang nak undurkan dia, nak galih-galihkan dia, yes! Dia definitely sebuah motor yang berat. Yang ketiga adalah dia tiada apa-apa aplikasi support ataupun Bluetooth connectivity. Walaupun dia pakai skrin bercolor, berwarna, korang tak boleh nak connect phone korang tak boleh nak tengok GPS dekat sini dan tak ada dashcam ke apa yang korang boleh view kat sini selayaknya kebanyakan motor-motor China yang ada dekat pasaran ketika ini. Yang keempat, pada preference aku boleh katakan gear dia ni agak pendek tau. So kebanyakan masa, kadang-kadang just baru bawa sekejap je, gear korang dah sampai gear 4, gear 5 untuk bagi dia rasa smooth tau. Dia 1, 2, 3 dia agak mengerang, sangat pendek pada preference aku. Last but not least adalah air suspension pada motor ni. Yes, motor ni ada air suspension macam korang boleh nampak. Bila kita on kan, dia akan naik, dia akan ejar-ejar macam tu. Bila korang berhenti kat traffic, dia akan turun supaya kaki korang senang nak capai dekat jalan. Bila korang ride balik, dia akan naik dan I'm not sure masa naik tu adakah dia akan readjusti ikut keadaan bonggol ke, jalan raya ke. Tapi air suspension ni adalah satu teknologi yang canggih, cumanya agak merisaukan. Kebanyakan keadaan kalau nasib tak baik, air suspension ni adalah antara perkara yang pertama yang mudah rosak dekat mana-mana kenderaan dan kos membaikinya tidaklah murah mana. Tapi korang jangan salah sangka, bukannya nak kata motor ni tak menarik, tak best. Ini hanyalah satu part di mana aku nak kongsikan dulu apa benda yang mungkin aku nitpicking, yang aku rasa kurang sikit pada Benda Elxsi 700 Pro ni. Dalam next video kita akan kongsikan pula apa benda yang aku suka dengan Benda Elxsi 700 Pro. Jumpa di konten akan datang. Ciao.